Bismil Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan channel saya. Masih lagi hari Jumaat masih sama juga iaitu hari Jumaat uh, 14 Ogos 2026 Masihi bersama dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sekarang ni pukul 7.14 minit petang, 7.16 minit petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini sepakat buat video daily report kemarin. Buat mana? Daily report kemarin tak ingat dah. Buat rumah kat dengan saya belakang ni dah. Saya keluar selepas pada isyak dah. Lepas pada isyak baru saya keluar. Buat video daily report tu, saya tunggu relax sekejap dah. Semaya zuhur, tak semaya maghrib, lepas tu semaya isyak. Lepas semaya isyak tu barulah saya keluar. Seperti biasalah pergi ke kedai Fibri. Memang ada seperti biasa. Lepas tu balik dah ada pukul 12 lewat malam pukul 12 dekat 1. Pukul 12 berapa? 12.40 kita dah pukul ya. Tidur pula dah pukul 1. Pukul 1 apa? Pukul 2.10 tidur. Bangun pada 50 minit pagi, bangun terus mandi, saya subuh makan sarapan. Lepas tu main internet main Facebook apa dia pukul 10 tu. Rasa pukul 9.40, 9.50 tu so ngantuk tidur balik. Barulah kamu tidur. Tidur tu dah bangun pula. Pukul 10 ada tidur, 10 pagi. Tidur pukul 10 pagi tu bangun pada tepat pukul masuk zuhur 1.18. Terus mandi. Lepas tu terus mandi terus bergegas pergi ke masjid untuk semaya pada Jumaat. Pas sahabat Jumaat tu saya pergi ke kedai bakso tu makan mi nasi ayam geprek. Lepas tu terus hujan lebat tu balik ke rumah. Hujan tu agak reda sikit, saya terus balik ke rumah lah. Balik ke rumah tu sampai dari ke rumah tu. Bila tunggu tu tak lelak sekejap ada tu. Tunggu bagai tu kan. Sambil tengok scroll Shopee apa, scroll TikTok, scroll Facebook. Lepas tu kejut tengah hujan tengah lebat kejut bagi Shopee sampai pada pukul 4.40 ni. Bagian ni lah, dua bagian. Bola besi ni. Ni bola besi ni dengan coklat apa ni? Coklat ni coklat Tefulu ni. Tofilu. Tefulu. Lepas tu terima receive sebagian kan. Receive sebagian tu saya pun sambung internet, sambung Facebook gitu lah. Main Facebook. Lepas tu semai tu relax tu sampai lewat juga semaya setengah saat ni baru semaya asar. Pas semaya asar tu relax kejap. Lepas tu pukul 7 minit baru main sini. 7.10 ni buat video review ni, review barang TikTok dan barang Shopee ni. Dua bagian ni. Dua barang Shopee ni, lepas tu barulah pasal sahabat buat video review terus buat video dari report pada 7.16 minit petang ni barulah terus buat video dari report ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ni. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.